Tuan-tuan sekalian, dalam hidup ni Allah nak ajak kita, mana-mana saja orang Islam, tanpa membezakan pangkat, harta dan rupa, maka kasihanilah mereka, sayangilah mereka, hormatilah mereka. Kita tak tahu hak mana di kalangan mereka ni adalah waliullah, orang-orang yang Allah sayang, kita tak tahu. Uwais Al-Qarni, seluruh penduduk langit, 7 petala langit kenal Uwais Al-Qarni. Dia di bumi, di kampung dia di Yaman, orang panggil kat dia Sewil. Sedangkan Uwais Al-Qarni, kalau dia berdoa, doa apa sahaja tidak pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi siap pesan lagi dengan Umar dan juga Sayyidina Ali. Dua ni hebat, tuan-tuan. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu jumpa dengan Uwais, minta Uwais doakan kamu, kerana doanya tidak ditolak oleh Allah. Siapa, tuan-tuan? Orang kampung panggil kat dia Sewil, separuh dia. Allahu Akbar. Hormat. Bila dia Islam, hormat dia. Bila selagi dia Islam, sayang dia. Jangan pilih dan membeza-bezakan di antara satu sama lain.